Akhirnya, Sultan Pahang bertitah pemimpin mengenai isu 3R. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Sultan Pahang sudah bertitah. Di pentas politik, ada yang berdebat, ada yang bersuara lantang. Dan ada juga yang sengaja mencetus provokasi demi agenda tersendiri. Namun, Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, tampil dengan peringatan tegas supaya berhenti menjadi badut yang mempermainkan isu raja, agama dan kaum, 3R. Baginda menekankan bahawa peranan pemimpin bukan untuk memecah belahkan rakyat, sebaliknya menjadi jambatan penyatuan. Titah ini turut senada dengan pandangan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, yang menyeru pemimpin agar berperanan sebagai pendamai dan bukan pencetus ketegangan. Biarkan pentas ini terus tenang, tanpa drama yang menyakitkan. Berdialoglah, guna akal dan hati, bukannya bermonolog, guna nista dan benci. Kita tidak mahu sejarah hitam itu berulang hanya kerana kealpaan. Dalam mengurus isu sensitif ini dengan hikmah dan kebijaksanaan, janganlah kita berdiam diri apabila agama kita dihina. Hormatilah antara satu sama lain, jagalah sensitiviti antara agama dan kepercayaan. Jangan sesekali kita biarkan kejahilan dan keangkuhan merosakkan apa yang telah lama kita bina bersama.